Hari apa yang buat dia punya treatment dia tu? Esok, pusing kedua lah tu kemo. Oh, berapa kali kena buat semua? Baru sekali. Baru sekali? Berapa? 12 pusingan. 12 pusingan. Kena... Esok kali kedua lah. Ada ni ada sikit lah. Hantar ni ada sumbangan bakul makanan sikit. Ya, mana yang boleh. Dengan... Ni ada... tak apa. Kak Syifah tu betul ada perlu susu kan? Pakai susu kan? Minum susu. Warna merah kan? Yang ni kan susu ni. Hantar gambar tu ni. Kan? Yang ni kan? Sama. Tak apa, tak sini. Tak apa, tak sini. Ya? Boleh lah, bantu-bantu sikit-sikit kan. Tapi yang penting kena ni lah. InsyaAllah. Kena kuat semangat kan. Kanser semua. Ni tak apa, ni saya letak belakang. Ni. Cik letak tak belakang ni Jangan susu ni letak sini. Alhamdulillah, mana-mana yang kita boleh bantu. Sama-sama. InsyaAllah. Dalam dah 2 bulan dah lebih kurang. Dari start 4 hari bulan 9 sampai sekarang. Memang ulang kali hospital. Memang tak makan dah tu. Dari 4 hari bulan dah tak makan dah. Minum susu je. Okey, insyaAllah. Sama-sama insyaAllah. Sama-sama doa lah. Semua baik, cepat baik. Dapat jalankan, dapat jalani treatment tu, kemo tu dengan berjaya insyaAllah kan. Kembali sihat insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Sama. Ya Allah, Sumbangan sikit. berkatkan. Terima kasih banyak.